Ada satu soalan yang mungkin ramai tak pernah terfikir. Apa akan terjadi jika seorang ahli parlimen tidak mendapat peruntukan daripada kerajaan? Adakah rakyat kawasan tersebut perlu tanggung akibatnya? Realitinya, banyak ahli parlimen terpaksa untuk mencari jalannya sendiri. Antara contoh yang terbaik adalah YB Syed Saddiq. Semasa peruntukan beliau disekat, beliau melakukan pengutipan dana secara awam. Contohnya larian daripada buang ke parlimen dan juga larian Ireland. Malah, dia sanggup membotakkan kepala. Bukan suka-suka, tetapi sebagai simbol kutipan dana untuk membantu rakyat. Ini menunjukkan usaha dan kreativitinya. Tetapi ia masih mendedahkan satu isu yang lebih besar. Bantuan rakyat tidak sepatutnya berasaskan seorang ahli parlimen itu pembangkang ataupun kerajaan. Peruntukan kawasan parlimen adalah hak rakyat dan bukanlah alat permainan ahli politik. Jadi pendirian Kami Muda berikan semua peruntukan kepada semua ahli parlimen dengan sama rata tanpa mengira parti dan kawasan. Kerajaan boleh bertukar, pendapat boleh berbeza tetapi rakyat tidak patut dihukum. Jika anda bersetuju, kongsikan video ini sebab politik sepatutnya berkhidmat untuk rakyat.